Abang pandai berenang malah turut mengajar orang cara berenang tetapi arus deras di lokasi mungkin membataskan dirinya. Itu kata adik kepada K. Suresh, penyelia tapak pembinaan yang dipercayai dihanyutkan kepala air di Sungai Kelang berhampiran Jabatan Saloma di Kuala Lumpur pada 17 November. K. Suren, 32 tahun berkata abangnya bertugas di lokasi kejadian kira-kira 70 hari sebagai penyelia tapak pembinaan. Menurutnya, dia juga sempat hubungi abang kira-kira jam 3 petang semalam dan diberitahu hujan di tempatnya bertugas. Difahamkan mangsa yang menetap di Rawang Selangor sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak lelaki berusia 6 tahun. Tinjauan mendapati ahli keluarga mangsa berada di lokasi kejadian bagi mendapatkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamatkan SAR. Setibanya pasukan di lokasi, didapati 12 mangsa terperangkap di bawah jambatan. Pasukan operasi menjalankan penyelamatan menggunakan tali yang mana 11 mangsa terdiri daripada seorang warga Malaysia dan 10 warga asing berjaya diselamatkan manakala seorang mangsa dilaporkan hilang.